Rumah kena sihir, rumah dihantar sihir berkali-kali, dah takut dah nak duduk rumah tu. Asyik jumpa benda-benda pelik, paku, bangkai binatang, jumpa shilling, macam-macam lah. Allahu Akbar. Itulah dinamakan buhul sihir, ataupun kita panggil dia tangkal sihir, yang dihantar dekat rumah kita, yang dihantar ditanam depan rumah kita, yang disiram depan rumah kita. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk dijadikan alat-alat ini sebagai alamat kepada jin-jin yang telah diseru untuk ganggu gugat ahli rumah kita. Jom, saya Ustaz Abdullah, saya nak bantu anda belajar satu ilmu untuk pagar rumah. 2 bahan saja, yang paling penting 2 bahan ini sahaja. Yang pertama, tuan-tuan cari garam kasar. Yang kedua, tuan-tuan cari minyak kasturi yang original, yang pati, yang pekat. Tak mau minyak kasturi yang dicampur. Alhamdulillah, saya Ustaz Abdullah bersama dengan seorang ulama Al-Quran dunia, Syekh Salah Khalifah Muhammad Khalifah, kita dah sediakan kasturi Sridiri. Okey, nak buat macam mana? Titiskan kat dalam garam tadi tu 3 titis. Okey, tuan-tuan baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pegang garam tadi ni, baca surah Yasin ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca 3 kali. Hembuskan dan tuan-tuan tabuk depan kedai, depan rumah, depan kediaman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, buat amalan ini 3 ke 7 hari berturut-turut. Depan rumah kita, depan pagar rumah kita pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan? InsyaAllah dengan kaedah ini, banyak dah Ustaz dapat testimoni. Dia jumpa barang sihir dekat rumah dia. Setiap hari dia jumpa barang sihir. Tapi selepas dia buat amalan yang macam ni, dah tak ada dah hantaran sihir. Sebab apa? Dengan kaedah ini, tertutuplah mata orang yang khianat, terputuslah hajat mereka, terbatallah segala sihir mereka. Dan minyak Sridiri ini Ustaz telah ruqyahkan dengan ayat-ayat pembatal sihir. Ustaz dah ruqyahkan dengan ayat-ayat pemusnah sihir. Ustaz dah ruqyahkan, syifakan dengan ayat-ayat pemulih diri dan juga kediaman. InsyaAllah kita amal sungguh-sungguh. Ini tahun batal segala sihir, lawan, jangan layan.